Depan saja. Depan je. Main basah. Dia main air. Main air ah. No. I'll finish on it. Tak payah buat video dah. Tak payah buat video. Buat video lah sebab adik pandai. Tak nak. Kenapa? Comel. Tak nak. Sekejap je. Adik pejam. Comel lah tu, nampak tau. Adik besar. Cute. Buat video. Ni buat video ni. Okay, depan saja. Macam hari tu, you jangan nipis-nipis Okay. Oh, rambut dia sekarang sanggup ah. Memang kusut gila. Kita kasih dia. Tu dia. Ada sos. Kolok udang rasa dulu. Bila kita chef kan, aku dah faham kenapa chef-chef semua marah kenapa dia punya customer minta sos. Sebab kita dah tak payah pakai sos, dia saja dah sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedap tak? KM ni untuk kur akak. Kak Hana Sofia untuk kur. Okay, kalau untuk sehari akak kena makan 2 seceh ni. Untuk 5 hari akak beli yang 5 set tu ada 10 seceh. RM40 saja. Crunchy. Dan ada KM Decoration saya tengah pregnant sebab asbab jamu, alhamdulillah. Siapa-siapa yang tengah tinggi tu. Kemplan tu best, debak, tapi kenapa buat cheer? Sebab memang untuk cheer. Kita ada event. So, nampak kenapa kat KM nakkan bayaran untuk setiap review ataupun podcast. Kenapa? Sebab kita akan beli baju baru, seluar baru. Nampak semua bertag lagi. Baju pula bukan biasa-biasa, bukan nak menayang, tapi Kak KM minta yang duit review bukan untuk kita tapi untuk beli baju kita. Nampak Marciano. Nampak ni harganya macam mana. Tu sebab Kak KM minta jasa baik, bukan kerja kita tak boleh free-free. Okay, semua benda baru, kita tak ada pakai main tangkap muat, tak ada. Okay, sebelum pakai apa-apa, wajib pakai KM ikat dulu. Nampak? Kecilkan peha, kempiskan perut, kecilkan bontot. Mesti tarik sampai bawah breast ni. Baru korang sarung semua seluar korang yang seluar lama ke kan, mana yang dah tak muat ke, apa ke. Alright, mesti pakai KM ikat. Nak lagi cepat turun, mesti makan KM flush. Alamak, makin longgar ke seluar ni? Dah lah seluar baru. Okay. Tak lawa lah, pakai jeans lah tak cantik lah. Okay, kita dah ready. Semestinya rambut kat KM DNS yang punya sentuhan ajaib. Rambut korang boleh sihat, cantik. Sekarang tengah gaji kan? Datin Nana nak bagi promo. Pandai-pandai je aku. Tapi tak apa, korang datang je, cakap je kat KM yang suruh bagi promo. Nanti korang datang, tak je harga murah-murah. Okay? Sebab memang sangat puas hati kat sini. Okay, start besok 3 hari bulan sampai 5 hari bulan. Kak KM nak ajak ramai-ramai datang dekat sini, The Urban Ampang
festival perkahwinan. So you all boleh dapatkan package yang murah untuk siapa yang nak kahwin, siapa yang nak buat apa-apa majlis lah, bertunang ke, bernikah ke, apa saja. You all datang dekat sini, start besok sampai hari Ahad. Okay? Sesuai sangatlah Ara, kau kan nak kahwin. Package kat sini murah. Aku belanja. Kita jumpa besok, lusa, tulat. Okay? Yang bestnya you all, besok Jumaat full day daripada 10 pagi sampai 11 malam. 200 orang yang pertama yang datang akan dapat doggy. Hari Sabtu pula kita ada live wedding showcase. You all kena datang daripada pukul 7 malam sampai pukul 11. Ada food tester, ada macam-macam contoh-contoh baju korang nak tengok, semua ada kat sini. Memang tak sabar untuk hari Ahad ni pula. Ada cabutan bertuah untuk siapa yang dah cok dululah, yang korang dah booking dulu daripada hari Jumaat. So nama korang akan duduk dalam satu balang. Hari Ahad juga diorang akan gali dan cabut. Hantar dia punya hadiah adalah hantaran. Mungkin set makeup, mungkin set baju, set perfume, kita tak tahulah. Macam betapa indahnya, betapa gerannya, nampak kelas betul. Pelamin selambak macam ni. Korang tengok ni, bahagian Raja Sehari nak makan tepi sini. Memang cantik, berbaloi, makan sedap, tempat sejuk. Kelas. Siapa yang dah ready nak kahwin, ada planning nak kahwin, nak menikah, nak bertunang, apa saja majlis, tolong datang besok Sabtu dengan Ahad 3 hari bulan sampai 5 hari bulan. Jumpa kat KM kat sini. Kita akan bagi package yang semua yang murah, sangat berbaloi. Korang akan rasa happy. Itu yang penting. Kepuasan pelanggan adalah keutamaan bagi wedding planner Azurina. Tak ada lagi tempat lain. Best. Okey, Jiha bagi tahu Jiha apa vendor apa? Okay, so untuk 3 hari ni kita ada vendor fotografer, kita ada vendor juga untuk food, makanan macam dessert table, kita ada apa balik, kita ada cendol, macam-macam lagi ada. So kalau korang nak dapatkan package perkahwinan, so korang boleh dapatkan dekat festival perkahwinan, dan juga korang boleh juga booking dekat kita punya vendor-vendor. Sedap tak? Gila kan? Tak pedulilah benda berlemak ke, bergula ke, berminyak ke. Korang makan flush. Malam ni, besok dia akan keluar settle semua, usus korang bersih, kurus tanpa menyakitkan. Thank you kat sayang. Makan sedap lagi kita habis kerja. Murah rezekimu. Ada sebabnya.